Tapi orang kerja yang supermarket yang sama, bagian Pampers, halal gajinya. Kan dia tak terlibat. Walaupun syarikat yang sama, satu company, namanya supermarket. Ini fatwa mufti, bukan pendapat saya. Saya tak boleh beri pendapat. Kerana yang boleh beri pendapat, ahli fiqh. Dan bukan saya punya fatwa, kerana yang beri fatwa itu mufti. Itu Ustaz Kapur Cak Yang. Cuba tolong khabar. Jadi, bagian makeup, walaupun cakap bawah satu ada arak, dia bagian makeup jaga bedok-bedok. Dia tidak haram. Faham lagi? Walaupun syarikat genting itu besar, tapi orang yang terlibat dengan kasino, yang judi itu saja haram. Bawah syarikat genting ada kelapa sawit. Betul tak? Dia bagian kelapa sawit, tak haram. Dah saya tak seronok dah, tak seronok kerja kat lain. Mu tanya hukum, hukum tak jawab ikut seronok. Bagi saya satu petua, kerja yang halal jauh dari yang haram. Kerja dengan tangan sendiri. Mu tanam lada, mu tanam selawi, tanam sayur, pergi jual. Beri ke orang 100 pasal.